finally kita dapat juga tengok Show outdoor yang paling besar di dunia memang memorizing. cantik sangat lah. Dia buat set ni daripada Gunung Ganang tau. Belakang tu Gunung Ganang. Memang kita rasa memang betul-betul ada dalam dunia ni tau. Sebab dia punya sound dia memang betul-betul power lah. Kiri kanan depan belakang yang kita dapat tengok show dalam gunung. Betul-betul dalam gunung. Background dia kita boleh nampak pokok-pokok Ganang. And then duduk atas ni memang cantik sangat-sangat tak. Oh dahsyat lah dia orang punya show. Dia just show love story je sebenarnya. Cerita dia pasal love story antara seorang ni dengan seekor musang tau, spirit musang. Tapi dia buat jadi epic gila-gila tau pada atas gunung ni. Tengok dia punya show tercelah Gunung Ganang. Lampu-lampu dia, lepas tu dengan pom-pom tiba-tiba kau kilat, tiba keluar salji macam Dahsyat lah, dahsyat serius. Aku tak suka lah cerita cinta-cinta ni tapi ni macam lain macam lah. tak rasa feeling lah. Ha? Tak rasa feeling Aku sedih feeling lah. aku nangis tadi. Aku pergi tandai dia kan. Pergi tandai aku kencing sambil lagi. Apalah aku kat sini. Malaysia boleh tau sebenarnya buat event-event persembahan macam ni. Cantik je dekat Ipoh tu kan. Buka dekat Lost of Tambun. Dekat area sana. Nak tengok full story, search je channel Fikri Zamri.